Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali di saluran Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong saluran ini, dan kepada yang belum melanggan, jangan lupa tekan butang langgan supaya tidak terlepas maklumat bantuan terkini daripada kerajaan. Untuk video kali ini, kita akan fokus kepada isu yang sangat penting melibatkan penerima sumbangan asas rahmah, khususnya bagi golongan miskin dan miskin tegar yang berada dalam pangkalan data e-Kasih. Ramai yang bertanya, adakah nama mereka masih tersenarai dalam e-Kasih ataupun sudah dikeluarkan? Ada juga yang sebelum ini tidak tersenarai, tetapi ingin tahu sama ada mereka kini layak dimasukkan ke dalam e-Kasih bagi tahun 2026. Perkara ini sebenarnya boleh disemak sekarang. Semakan ini penting kerana status e-Kasih memainkan peranan besar dalam penentuan kelayakan bagi bantuan SARA, terutamanya untuk kategori miskin dan miskin tegar. Namun perlu dijelaskan, semakan e-Kasih ini bukan untuk melihat tarikh bayaran SARA, tetapi hanya untuk menyemak sama ada status e-Kasih anda masih aktif atau sebaliknya. Setakat semakan terkini, paparan di aplikasi MyKasih, portal MySTR maupun laman rasmi SARA masih belum menunjukkan sebarang kemasukan bayaran bagi bulan Januari 2026. Ini bermaksud, walaupun anda membuat semakan hari ini, maklumat bayaran SARA memang belum dipaparkan dalam mana-mana sistem tersebut. Kaedahnya mudah. Anda hanya perlu melayari laman web rasmi e-Kasih di bawah unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Setelah masuk ke laman tersebut, masukkan nombor kad pengenalan dan teruskan semakan. Keputusan akan dipaparkan sama ada anda masih tersenarai dalam e-Kasih telah dikeluarkan ataupun belum pernah tersenarai. Semakan ini terpakai kepada dua golongan utama. Pertama, penerima e-Kasih sedia ada bagi tahun 2025 untuk memastikan status masih kekal. Kedua, individu atau keluarga yang sebelum ini tidak layak tetapi ingin menyemak sama ada status mereka telah berubah dan berpotensi dimasukkan ke dalam kategori e-Kasih. Perlu difahami bahawa e-Kasih merupakan pangkalan data nasional bagi isi rumah termiskin di Malaysia, iaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika keadaan hidup dan pendapatan tidak berada dalam kategori tersebut, memang kemungkinan besar tidak akan tersenarai. Namun begitu, tiada salahnya untuk membuat semakan sebagai rujukan awal. Sebagai penegasan, maklumat yang terpapar dalam sistem e-Kasih tidak menunjukkan tarikh atau jumlah bayaran SARA. Sehingga kini, tarikh rasmi pembayaran SARA bagi Januari 2026 masih belum diumumkan dan belum dimasukkan ke dalam mana-mana portal rasmi. Kesimpulannya, semakan e-Kasih ini bertujuan untuk memastikan status kelayakan anda, bukan untuk melihat bayaran. Bagi penerima sedia ada, semakan awal sangat digalakkan. Bagi yang belum pernah tersenarai, semakan ini boleh dijadikan rujukan awal untuk tahun 2026. Semoga penjelasan ini memberi manfaat dan membantu anda memahami situasi sebenar berkaitan e-Kasih dan sumbangan asas rahmah. Teruskan bersama Bantuan MY untuk maklumat bantuan yang sahih dan terkini.